Seekor gajah liar jantan kini menjadi perhatian selepas dikesan bergerak sejauh lebih 140 km di sepanjang Jalan Raya Timur Barat, Kerik, Perak. Gajah berkenaan dipercayai sedang menuju kembali ke habitat asalnya di Gua Musang, Kelantan selepas sebelum ini dipindahkan ke kawasan Gerik oleh Jabatan Perhilitan. Pemantauan perhilitan mendapati gajah dewasa itu mengalami kecederaan pada kaki hadapan sebelah kanan. Bagaimanapun keadaan fizikalnya masih baik dengan dilihat mampu makan dan bergerak seperti biasa, manakala lukanya semakin kering. Bagi memastikan keselamatannya, perhilitan mengambil tindakan mengiringnya kembali ke kawasan hutan serta memantau pergerakannya 2 kali sehari, iaitu pada waktu siang dan malam. Penilaian turut dibuat bersama doktor veteriner bagi menentukan keadaan kecederaan dan tindakan susulan yang diperlukan. Pengguna jalan raya terutama di sekitar hentian rehat dan rawat titiwangsa diminta memperlahankan kenderaan dalam jarak 5 km sebelum hentian dari kedua-dua arah. Lebih panjang, berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras PH